Dia bangun tidur, tengok-tengok ada lipan besar kat sebelah dia. Dia pun apa lagi, terus ambil ada barang kat sebelah dia and terus cucuk dekat kepala lipan tu. Harap-harap lipan tu tak bangun lah. Lepas tu dia pun terus berlari keluar rumah, bergesa-gesa, tak pakai seluar apa, pakai seluar puasa je. Asalkan dia selamat. Kaki dia masa tu dah bergetar-getar lah kan. Dia pun terus ambil phone and call kawan dia. Kawan dia ni kerja dekat tempat yang kawal-kawal tempat serangga perosak ni lah. Kawan dia dengan confidentnya datang terus kat tempat tu and terus cari serangga perosak tu. So bila kawan dia dah masuk rumah je, dia tunggulah kat luar. Tengok-tengok, dia dengar macam kawan dia menjerit kat dalam. Lepas tu tiba-tiba kawan dia terkeluar pada rumah, jatuh. Kawan dia jatuh pun sebab lipan tu serang dia. Lipan tu berkerumun dekat badan kawan dia. Lelaki tu apa lagi? Takut gila lah kan. Lelaki tu pun terus lari cari cangkul ke apa, penyodok ke apa. Lepas tu dia terus pukul dekat kepala lipan tu. Lipan tu terus berterbangan, kena humban jauh gila. Dan lelaki tu apa lagi? Tak puas hati lagi. Dia terus pergi dekat lipan tu, pukul beberapa kali sampai kepala dia hengit. Badan lipan, kepala lipan tu semua dah hancur. Memang keluar pun darah, tapi darah warna hijau. Lepas kejadian tu, kawan dia terus balik and tak nak datang lagi. Lelaki ni rasa sedih jugalah kan. Kawan dia terus datang dan tak nak datang lagi. Tapi masalahnya, tiba-tiba masa dia pandang belakang, dia tengok lipan tu tiba-tiba macam kumpul balik. Badan-badan dia semua yang dah hancur tadi, darah pun semua meresap balik ke dalam badan. Lelaki tu seram gila lah kan. Tiba-tiba lipan tu boleh elok balik sedangkan dia dah mati tadi. Tiba-tiba lipan tu pun berdiri macam nak attack lelaki tu. Lelaki tu pun berserah je. Dia fikir tak apalah kalau ni ajal aku. Tapi masalahnya tiba-tiba dia buka-buka mata, tengok-tengok lipan tu hulurkan tangan. Lelaki tu pun pelik lah kan. Macam mana dia nak salam aku pula ni? Tak apalah, lelaki tu pun salam lah. Tapi lelaki tu risau juga sebab dia takut. Tuan-tuan ni trik haiwan-haiwan Gen Z zaman sekarang ke apa kan? Lepas kejadian tu, lelaki tu pun tak apalah kan. Dia biar je lah lipan tu nak lepak dengan dia ke apa. Dia pergi tengok TV, lipan tu pun tengok sekali. Lepas tu masa dia tengah makan, lipan tu pun makan. Macam boleh katakan lipan tu tolong dia, teman dia. Tapi bila esok pagi dah muncul, dia pun bangunlah tidur. Dia buka mata, tapi dia tengok lipan tu dah tak ada kat sebelah dia. Dia cari-cari, memang merata tempat, memang tak ada. Dia pun panggil lah lipan tu. Dia panggil. Tengok-tengok, dia dengar ada bunyi lipan tengah berlari. Masa dia dah dengar lipan tu lari, mestilah dia takut Dia ingat lipan tu nak serang dia ke apa. Tengok-tengok, lipan tu datang kat dia. Dia tengok lipan tu bagi remote control TV. Lelaki tu pun pelik lah kan. Asal dapat TV remote control pula tu? Bukan TV je, masalahnya lipan tu bagi handphone. Lepas tu dia bagi peti surat yang ada surat dekat dalam peti surat lah. Bila perasan balik, dah macam perangai anjing pula kan. Dia macam tolong tuan dia ambil barang, lepas tu tolong tuan dia apa-apa macam lah. Lelaki tu apa lagi, memang terus rapat gila dengan lipan tu kan. Sebab lipan tu baik gila dengan dia. Lipan tu niatnya hanya nak berkawan je. Tapi lipan ni kalau dia ada semangat kawan, dia macam setia kawan gila. Dia akan kalau boleh nak bagi kawan dia tu happy. Dia tak happy tak apa, yang penting kawan dia happy. Tiba-tiba pada satu hari, lelaki tu terdengar macam ada orang ketuk pintu kat luar rumah. Dia pun pergilah dekat pintu tu. Dia buka pintu, tengok-tengok ada dua orang lelaki macam Men in Black berdiri dekat depan rumah. Macam dia cakap lah,